Seorang guru lelaki berusia 40 tahun ditahan bagi membantu siasatan kes amang seksual melibatkan kanak-kanak berusia 11 tahun di sebuah sekolah di Kampung Pandan, Kuala Lumpur. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Mansus berkata, suspek yang telah berkhidmat di sekolah berkenaan selama kira-kira 11 tahun direman selama 6 hari bermula hari ini hingga Khamis depan. Polis menerima laporan mengenai kejadian itu pada jam 4.16 petang Selasa lepas. Kes disiasat mengikut Seksyen 14-D Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak 2017. Punca kebanyakan penyakit adalah pengaliran darah yang tidak lancar seperti sakit kepala, sakit badan, lesu, penat, tangan dan kaki rasa kebas, sesak nafas dan banyak lagi. Kalau kita biarkan, dia boleh menyebabkan penyakit-penyakit darah tinggi, kencing manis, serangan jantung dan banyak lagi. Tasli Danchen melancarkan pengaliran darah. Ia dihasilkan dengan cara moden dan berkualiti. Tasli, teman kesihatan anda.